Bila mana kita ambil wudu, dosa kita luruh. Ni bahagian muka kita ni. Apa dia ni? Muka. Muka ada apa? Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga. Biasa kita ambil mayang, telinga-telinga maka luruh semua. Lagi kita basuh tangan pula. Puasa kita buat dengan tangan ni luruh pula. Sapu kepala dosa berkait dengan hal kita fikir-fikir ni, khayal-khayal tu dihapuskan oleh Allah. Kita basuh kaki. Akhirnya orang yang semayang dia dah dihapus dosa. Bila dia semayang pula luruh lagi dosa dia bila mana dia sujud. Kalau dia semayang di masjid, malaikat tak bagi masuk dalam masjid orang yang bawa dosa duduk luar, orang tu masuk apa dosa. Bila dia keluar, malaikat ni Allah sistemkan dia tak kambuh balik dosa atas kawan tu.